Okey, sekarang kita akan buat ujian RCCB tester. So RCCB ni dia punya kepekaan dia 100 mA, 100 mA. So 0.1 ampere lah. So sini kita akan test tengok kecekapan dia. Okey, so kita tukar pergi ke 200. Okey, kita terus auto RAM sahaja. Okey, 80 mA dia dah trip dalam masa 4.1 saat dan 4.1 milisecond. Okey, alhamdulillah lah. Okey, ini plug ni okey. Kita tengok plug lain pula. Kita cari enter belah belakang pula. Okey, sekarang yang dapur so cantik tengok ni lampu dua menyala okey. So kita terus auto RAM sajalah. Kita pergi ke 200. Check. Okey, 80 4.1 milisecond okey. Ngam, terbaik.